sebagai hala tuju untuk sesi parlimen akan datang dan tahun ini dan berikutnya. Undang-undang yang pertama yang kita bentangkan di parlimen dalam sesi akan datang mulai Januari ialah undang-undang pemisahan kuasa pendakwa raya dan peguam negara. Kedua, semua orang ada had tempohnya. KSN tak boleh sampai 10 tahun. Bukan KSN tapi. Dan juga terpakai untuk semua. Kerana kalau diberikan tempoh, dalam tempoh itu mampu melaksanakan. Selepas itu elok kita serahkan kepada generasi berikutnya. Ini juga terpakai kepada jabatan Perdana Menteri. Maka kita akan bentangkan undang-undang menghadkan tempoh bagi jawatan Perdana Menteri tidak melebihi 10 tahun atau 2 penggal penuh. Baik. Ini sudah tepuk, mana tak mau saya lebih dari 10 tahun ni. Saya ingat tak, rasa sedih, jangan terus. 100 tahun boleh lagi dah. Jadi terima kasih kerana bagi tepukan. Tolong ambil nama siapa yang tepuk tadi.